tambah lagi seorang lagi. Jadi isteri saya meraih ke 2 kiri kanan ni, jadi 4 ni. Dalam live ni banyak ikut Ustaz para asatiyah sahabat-sahabat ni. Hari ni dia kena tambah Ustaz ni. Hari ni nak bagi semangat. Bagi semangat. Betul Ustaz. Kalau lah kita nak kunci praktik. pintu jangan Kalau Ustaz, sedikitlah sebagai kita tengok untuk anak-anak muda ni. Untuk kita nak memberi semangat kepada dia untuk kepada untuk generasi dia ni kan. Sebab kita pun umur kita ni pun akan datang, makin kita berumur makin tak daya Ustaz. Dia oranglah akan meneruskan lagi perjuangan-perjuangan ni kan. Khusus kita tengok kalau ada orang Cina di sini kan, ni kekuatan Ustaz Maslizi ni yang berkorban apa sahajanya, sanggup dia ni berdepan berbagai-bagai cabang. Ustaz ni berdepan dengan situasi yang macam mana Ustaz? Perlu cerita sikit sebelum kita nak kulasahkan. Dulu waktu tahun 90 sampai tahun 2000, bukan 10 tahun saya jadi pengarah Pusat Rawatan Darul Sasak Benang, tempat bapa mentua saya punya pondok. Di situ saya bergelut dengan bagaimana Modiu nak rawat budak-budak yang terjebak dengan macam-macam ni lah. Termasuklah kes murtad kan. Lepas pada kemudian bila saya pergi buat pula kerja pencegahan. Sebab saya kata tak boleh kita hanya menunggu benda dah parah baru kita nak rawat. Jadi lebih baik kita pergi turun padang. Itulah pada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 tu saya buat OP Masih Ada Yang Sayang pada malam tahun baru, OP Hijrah, Malam Merdeka, OP Valentine. Tu kami berpusat di Masjid KLCC. Pergi jumpa anak-anak lepas pada tembak bunga api tu, pergi jumpa seorang-seorang, pujuk pergi ke surau masjid, kita buat tarbiyah sampai pagi. Kita taubatkan beramai-ramai. Itu kita buat. Dulu daripada saya mula pergi tu 20 orang saja. Saya mula tahun 2005. Tapi bila saya pergi tu kat Bukit Bintang, saya nak dibelasah, nak dipukul lagi game Pak Rempit ni. Kena ya? Jadi kemudiannya bila saya dah kena gitu, saya pun link lah dengan tim-tim NGO lain yang bekas-bekas gangster semua. Dia yang itu, yang geng 3 line campur 3 line jadi 6 line itu. 6 line. Jadi sebab itu bila kita dah bergabung, maka kita ada kekuatan. Lepas tu saya panggil lagi ramai lagi NGO untuk join. Sehingga kan pasukan kami waktu itu meningkat sampai lebih 1000 sukarelawan daripada 20 orang. Tapi peringkat awal ni, oleh kerana orang tak kenal saya, awal-awal ni orang kelab malam ni, orang toke-toke ni rasa macam kita mengganggu urusan dia. Maka kita tegur budak yang lepas minum arak kat tepi. Bila kita tegur, dia orang report, saya kena tangkap di polis. Kena tangkap saya kena masuk kat terak, saya kena masuk kat di Seven. Dah masuk masuk lokap. Sebab itu masa tu Islam Hadari. Tu keluar CD saya tu. Saya ceramah kat Kota Baru, Wali Islam Kota Baru. Islam Hadari, aku ke negari. Dakwah sampai ke negari. Tu nak ceritakan maknanya peringkat awal untuk buat kerja menggempur tempat pot anak-anak muda ni memang sangat susah. Sebab risiko dia besar. Tetapi kami buat. Tiap-tiap sampai ke satu tahap benda tu berkembang pula ke Selangor pula. Kami buat bawa anak-anak ni berkumpul kat masjid, kita taubatkan ramai-ramai. Mana yang tak pakai tudung, pakai seksi perempuan tu kita potong kain berapa, kain putih tu kan, potong, beri tudungkan kepala dia, ajar dia bertudung, ajar dia syahadah balik, ajar dia taubat balik. Kita buat dakwah live macam tu melalui platform NGO ni. Dan ini menyebabkan timbul tidak senang di kalangan kuasa, merasakan seolah-olah kita ni pergi ambil sailang kuasa dia. Timbullah pula bergaduh dengan puak-puak kerajaan ni. Sebab kita ni nak membantu, tetapi kita ajak dia, dia tak nak join. Lepas tu bila kita buat, dia kata kita ambil kuasa dia pula. Itu nak ceritakan makna bila kita buat kerja untuk mencegah amar ma'ruf nahi munkar ni, kita akan bertembung dengan orang-orang yang tak senang dengan pendekatan kita itu. Maka kita dituduh macam-macam lah. Sebab itu saya katakan tadi, oleh kerana dakwah ini memerlukan kita turun padang, maka kita turun padang. Tetapi alhamdulillah, syukur pada Tuhan, selepas saya duduk di pondok merawat berpuluh tahun, lepas pada tu saya turun padang dengan dakwah malam tahun Merdeka apa semua kita turun ni. Pada 2014 hingga 2019 saya diberi peluang, Allah Taala beri peluang pada saya. Saya bergabung dalam OP Bentera Aktiviti Haram, OP Bah, Kementerian Wilayah Persekutuan di bawah Menteri Wilayah, dan berpusat di Dewan Bandar Kuala Lumpur. Waktu tu Datuk KSU Kementerian Wilayah yang in charge jadi penasihat. Jadi saya menyertai pasukan tu daripada 27 agensi puak kuasa dengan kerajaan, dengan bergabung dengan 18 NGO.
Jadi dia dah ada satu pasukan. Kalau kita pergi gempur kelab malam tu, sampai 500 kita punya pasukan turun. Bergabung. Hak itu yang berjaya. Sampai kelab malam dia besar, dia zuk tu kami gempur. Kelab pusat judi, tempat pelacuran, rumah urut, macam-macam tempat yang kebal-kebal kami masuk. Dan hasil daripada situlah akhirnya pada 2018, oleh kerana dulu saya selalu bersama dengan Datuk KSU bodyguard sampai pukul 4-5 pagi balik dekat subuh baru balik. Akhirnya menghargai jasa saya itulah saya telah di-endorse oleh Kementerian Wilayah, oleh Menteri Wilayah untuk menerima anugerah Johan Mahkota Wilayah Istana Negara Kuala Lumpur 2018. Itu nak ceritakan makna kerja mencegah munkar ni, kalau Allah pilih macam tu, maknanya alhamdulillah lah. Jadi janganlah ada orang kata bila buat kerja cegah munkar lantang sikit je, macam kita ni macam buat jahat pula. Ini masyarakat kita, sebab dia biasa cara lunak aja. Bila kita cara tegas sikit macam Sayyidina Umar, dia kata bukan dari ajaran Islam pula dah. Berat ya kita para asatizah ni di masjid surau boleh cakap kan. Pergi lapangan cubalah. Cuba tengok gaya orang tengok kacik kena mushroom, kena ecstasy tu, nak tengok nak bercakap guna. Melompat macam Spiderman tu, manjat dinding tu. Kena benda tu ambil parat pisau 3 Torres ni nak bunuh diri ni. Payah sangat. Kita berdepan dengan orang macam ni, teruk. Jadi sebab itu bagi saya melihat di Pahang ni dua keadaan. Pertama, umat yang jahil. Maknanya anak-anak kita yang tak ada dengan agama. Ini boleh dipulihkan dengan program-program pencegahan kalau kita rajin buat ke lapangan lah. Kita tak boleh tunggu dia datang tempat kita. Kita nak kena ziarah tempat dia. Macam yang sahabat macam Maulana Helmi bawa satu grup. Itu bagus sangatlah tu. Jadi yang keduanya saya melihat kepada geng-geng yang kena saka sihir ni. So banyak juga Pahang hak jenis cakap sikit je macam nak tunjuk backing je, nak tunjuk apa. Ada jenis gitu. Sebab mungkin saka amalan-amalan hak dulu-dulu tu ada ingat kat dia. Benda-benda hak tak molek tu. Jadi saya biasalah berlawan dengan jin-jin macam ni kan. Kita tahulah jin-jin saka, jin-jin nak tunjuk handai tak tu pasal dengan kita ni. Tapi kita tahulah penyejuk nak bakar dia tu macam mana. Jadi kemudiannya satu lagi aliran yang kita panggil anak-anak muda yang memang dah teruk. Jadi bagi saya kerja dakwah ini memang kita kena buat dalam bentuk gabungan. Kerana kepakaran kita ni kita tak boleh seorang-seorang Ustaz Bah. Terhad kan? Terhad. Sebab itu kita khabar agama kita ni luas. Kalau tengok Al-Imam Syaiuti rahimahullah taala, guru dia dekat 130 orang. Masya-Allah. Sebab ilmu Allah ni luas. Tak ada duduk pada satu kiai, tak ada duduk pada satu tok guru, tak duduk pada satu syekh. Banyak guru dia. Dan kehebatan pahlawan-pahlawan dulu, mesti dia kena ada orang guru hebat di belakang dia. Contohnya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa yang pakai serban belakang duduk dengan dia tu? Syekh Samsuddin Al-Wali. Itulah guru mursyid dia. Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, siapa? Ibnu As-Sakir contohnya. Apa ramai guru ulama yang duduk bersama dengan dia tu. Mana-mana pahlawan, termasuklah pahlawan Pahang kita. Tak? Berapa ramai tok guru yang mendidik Tok Bahman di belakang tabir. Belakang tabir dia. Siapa? Siapa? Tok Kepala. Jadi kita hak tu. Banyak saya tegur NGO hari ni kadang-kadang berdegar-degar cakap. Tengok, tak tahu ulama pun tak ada. Iktimat siapa ya? Tak ada langsung link kata kita nak berjuang fisabilillah tapi dengan ulama pun tak kenal. Allah. Geng-geng silat gitu juga saya tegur baru ni, awak berguru mesti kena ikut cara pahlawan-pahlawan dulu. Lepas daripada kita belajar silat, kita naik solat. Mengaji dengan tok guru lah pula. Jangan tak kenal masjid pula. Allah. Mana bersilat tak nak naik masjid. Tak nak naik surau, tak nak mengaji. Lepas tu dalamlah dengan tok guru, ahli akhirat dengan makrifat. Barulah awak nanti tak rasa awak hebat. Awak nampak benda awak buat tu tak ada apa pun pada awak. Yang hebatnya Allah. Kita tak punya apa. Jadi barulah nampak awak betul-betul bawa kebesaran Allah dalam ilmu yang awak bawa. Bukan kebesaran diri. Yang banyak hari ni, banyak pergi lari jauh pada ulama', lepas tu bawa kebesaran diri. Hancur. Dalam bidang apa pun. Maknanya bagi dia tu, rasa dia betul kerana aku lah. Kerana aku lah. Bersilat betul lah, tapi tak ada rohani, tak ada. Ya, itu syarat pentingnya. Yang ada bertanya, apa namanya, cakap anak arwah Ustaz Muhammad Piah bin Zuhur
Kirim salam. Siapa ni? Salam. Itu mungkin apa Ustaz Khairi kot. Itu anak Khairi Muhammad. Yalah itu kira pangkat anak saudara sepupu. Khairi Muhammad tu? Ya. Kebun organik betul. Dengan Ustaz Khairul Azmi tu kena kan? Tu kira anak saudara adik sepupu. Tu adik sepupu. Ustaz Khairul Azmi tu? Adik sepupu. Masya-Allah. Itulah Ustaz, kalau kita tengok perhatikan macam baru ni saya berlaku dekat saya, datangnya ada kelompok ni dia cakap ni mimpi Ustaz. Mimpi, lepas tu mimpi tu bersama je berlaku, kemudiannya mimpi para sahabat pula. Lepas tu saya tanya ada guru tak? Dia kata tak ada guru. Lepas tu tak boleh cakap belitan iblis ni halus sangat Ustaz. Saya kata dengan orang tu lah, dia orang yang akademik lah. Ni kata tiap-tiap kali saya jumpa guru mesti jawab kena ada guru. Saya rasa saya ni follower saya dah ratus-ratus ribu dia kata. Dia orang macam tu. Dia tak kat galeri ni. Sebelum saya nak tak galeri tapi saya kata tak payahlah kalau gini. Nasihat pun kita tak dengar. Banyak berlaku orang muda tu. Saya kalau teringat cerita tu ada satu guru silat hebat jugalah di Kelang. Lepas hari dia ziarah saya kat Ulu Langat. Dia cerita macam tu lah. Ilmu-ilmu dia kan hebatlah. Jadi kemudian saya tanyalah guru awak siapa? Guru-guru tu. Cuba sebut ke sanad guru awak. Dia awak ambil guru pada siapa? Rasulullah tu para sahabat semua ada sanad guru. Sampai ke kan? Jadi macam mana awak ni bawa ilmu? Dia kata dalam mimpi dia terima begini ada. Saya kata awak ni dah berguru dengan benda lain ni, bukan berguru betul ni, dah berguru Melayu. Dia marah. Bila saya gitu dia marah saya. Dia kata saya ni, dia mengadulah dengan anak saya. Anak saya duduk di Kelang madrasah sana. Mengadu ini bapak engkau gini aku tak puas hati lah begini. Lalas sekarang silat dia habis hancur sekarang. Orang kampung serbu habis mudah lingkup. Sebab saya bukan apa kadang-kadang kita bukan apa bila sampai satu tahap orang bawa ilmu tu dia dah sudah dikuasai oleh ananiyah. Maknanya sifat keakuan diri. Masya-Allah. Jadi bila ana khalaqtahu minan nar, Adam khalaqtahu minat tin. Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada kamu. Bila datang benda hak tu, jaga-jagalah iblis akan jadi guru dia. Balik tan tu ya. Balik. Jadi janganlah bawa rasa lebih mulia sangat kita ni hamba yang tak ada apa. Allahu akbar. Saya mengaji macam-macam berbelah buah negara dah. Tapi rasa bodoh. Lama jumpa lagi bodoh. Sebab itu saya ambil Tok Guru punya tangan, letak kat kepala saya, letak kat dada saya, suruh doa saya. Saya nak supaya berkah orang-orang soleh, orang alim, ulama-ulama ni mengalir ke atas kita yang banyak dosa ni. Siapa kita? Kan? Tapi hari ni banyak sangat orang cepat sangat. Dia ukur prestasi melalui follower ke? Allah. Bila masa follower tu naik taraf boleh meletak taraf seseorang di sisi Allah? Maksudnya bila follower ramai dia kata dia betul dah. Allahu akbar. Jangan tipu dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itulah dia. Iyalah. Jangan tertipu. Sebab itu bagi saya kalau saya ambil penagih dadah, saya ambil pula budak-budak ni bukan dengan keadaan sukarela. Paksa rela. Kalau ngaji pondok ni sukarela ni, kalau tak sukarela dia cabut lagi. Saya tak boleh. Saya ambil yang orang mak telefon, tolonglah, makcik tak boleh tidur dah. Hari-hari duk main parang je nak libas kepala makcik. Dah entah bila lah makcik ni kena kerat leher dia anak ni. Tolonglah ustaz, selamatkan makcik ni. Kalau begitu ya? Itu ni. Allahu akbar. Kita pasukan kita terus berkelang kabut. Oh, makcik tu telefon, buat report polis. Serahkan kepada kita punya agreement, stamping, apa tak payah tunggu stamping dah masa tu. Sign je cukup. Kita nak pergi gempur terus, pergi tangkap budak tu. Maknanya polis jugalah. Kita pergi, kita bawa report polis. Lepas tu kita bawa agreement mak bapak yang dah setuju. Kita pergilah jumpa polis yang dekat dengan rumah dia tu. Maklum kami daripada pusat, keluarga nak serah pada kami, dah sign, dah buat report polis, setuju serahkan 3 tahun untuk rawatan dalam institusi kami. Jadi dia sekarang ni tengah mengamuk. Jadi kami nak bawa ke pusat rawatan kami. Jadi kita minta pihak tuan bantulah kami bersama-sama tolong dia ambil bawakan. Jadi polis JV dengan kita lah buat kerja. Kadang-kadang kita dengan ADK, minta ADK sekali turun, kita JV lah. Jadi kita pasukan buat kerja benda yang sama. Kadang-kadang dia masuk ke lokap, polis punya kerja. Mana saya ingat di Terengganu di Pahang tak ada kan? Pahang tu. Saya buat untuk pusat camp dadah kerajaan Terengganu bawah pemadam dulu tahun 2000 sampai 2004 di Kem Chado di Marang. Pernah buat lah. Saya pernah buat. Menteri Besar Rasmi tahun 2003 dah situ. Saya dah berkhidmat untuk kerajaan Terengganu. Sebab tu saya tapi sekarang ni banyak orang tak faham benda ni. Kesedaran tu kurang belah-belah kita ni. Sedangkan kadar dadahnya, kadar jenayahnya sentiasa meningkat.
Kan? Jadi tetapi usaha untuk menangani benda ni agak terlalu terhad. Di sinilah keadaan di mana kita kena yalah, kalau saya ni anak Pahang. Saya balik, saya bukan jaga Selangor, jaga wilayah saja. Bila saya balik, tentulah saya akan tengok apa berlaku di tanah air saya. Tempat-tempat sini. Sebab itu bila tanah kena ceroboh itu hari, saya tak diam diri. Saya punya tim turun, bantu dia raup. Kan? Bantu tuanku. 5 tahun tu, dari 2019 sampai 2025 kami bantu tuanku. Jadi kita tak diam. Begitu juga isu sekarang ni, pencerobohan, kuih-kuih secara haram. Kita terlibat. Saya jadi penasihat NGO di Pahang ni. Begitu juga dengan tim-tim silat, tim-tim perawatan, apa semua. Kita ada rangkaian kita. Jadi kalau kata madrasah di Darul Islam, macam semalam tu saya sebut, tadi ada sepupu saya tegur, buat benda awak gali-gali kat situ tu, kadang mancur air ke, banjir ke, susah apa semua ni. Awak tak faham benda kita buat. Saya kata, bukan gali gitu. Gali ni, air ni yang saya bawa ni, air Yasin daripada Mekah. Bapa mentua saya balik pada mengaji dulu, yasinkan setiap Senin malam Selasa kami malam jemaat lebih 60 tahun. Dan kemudian air ni pula doa di Pulau Syekh dia datang tu, Syekh yang Mekah. Yang tak boleh doa. Kemudian air ni pula dah ada mengalir dekat Kem Perkit, Barakah, yang isi air itulah mandi, mengobat sakit semua. Jadi sekarang ni air ni kawan nak korek ni supaya isikan air Yasin daripada Mekah dalam 60 tahun Yasin ni, agak air keluar tu jadi air syifa. Barakahnya doa ulama, dan air itu bermanfaat untuk semua masyarakat kita. Untuk mandi, berubat, minuman dan sebagainya. Barulah dia orang ada kesedaran. Sebab benda tu tak faham. Orang tak ada buat. Mungkin sebelum ni tak banyak orang buat benda-benda begitu. Itulah kalau berdepannya isu apa? Khurafat lah. Iyalah, tak tahu maknanya barakah, tafaul dan sebagainya. Yang saya ingat bagaimana Sayyidina Imam Syafi'i kan, yang dalam kitab sebut bahawasanya dia suruh anak murid dia Imam Rabi' itu pergi bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan kirimkan minta baju yang dipakai. Maka dia balik, dibasuhkan baju, dia kata riwayat diminum dan dimandikan badan dia. Imam Syafi'i barakah dia. Maksud ustaz buat macam tu lah. Kita kalau nak tompang pengisian tu, kita pengisian ni bukan ceramah ni saja pengisian. Iyalah. Kan, makanan tu pengisian. Dia jadi darah daging. Minuman tu pengisian. Dia jadi darah daging. Kambing sekor tu kalau kita sembelih biasa dengan sembelih dengan doa syifa, kita syifakan sekor kambing jadi darah daging. Makan pula ya. Jadi sebab tu orang tak faham. Air kita minum, air kita mandi ni, kalau tak ada bacaan ayat-ayat Quran, sebab kalau kita buat kajian, penuh saintis buat kajian, ayat Quran ni dibaca tu, dia akan berubah molekul tu. Sebab itu semalam ayat yang saya terima ijazah daripada Syekh Zakaria, pemegang sanad Ahmad Yasin. Syekh Yasin Badani kan. Dia bagi ayat pertama Law Azana. Tu ijazah Law Azana. Kemudian cara syahadah, cara kita nak zikir la ilaha illallah dengan pejam mata tu. Tu semalam. Lepas tu cara dia ijazah salam tu. Salam saya semalam macam mula salam begini. Terkejut juga saya. Lepas tu dia baca. Lepas tu kan dia salam begini pula. Lepas tu kan dia doa pula atas kepala kita pula. Banyak cara dia isi. Saya jumpa Habib Salih Al-Syatiri di Hadramaut Yaman dulu pun macam tu juga. Ulama-ulama tua kan. Pondok-pondok tua. Kita pergi, dia isi kita tu siap. Pakai serban untuk kita, letak kat dada kita ni, didoakan. Dan semua ustaz yang boleh bahasa Arab, yang ustaz baca wirid-wirid bahasa Arab, saya ijazah semua sekali. Jadi sebab itu, ijazah penyambungan dengan guru-guru ulama besar ni penting. Sebab itulah kalau saya Fatihah, saya hadiah. Guru ngaji saya ngajar masa saya kecil. Di Kampung Bon tu, Tuan Haji Latif dengan Tuan Haji Omar Long tu, dua orang guru tu, saya hadiah ke Fatihah. Guru-guru yang mengajar saya daripada kecil, daripada tahun 80-an dulu, sampailah guru yang dunia yang saya pergi jumpa macam-macam guru. Maknanya tak tinggal saya. Tak tinggal. Apa dekat 7 kali Fatihah. Sebab nak bagi sampai belaka. Daripada dunia, guru kita di kampung, guru kita dalam negeri, guru kita dalam negara, guru kita di Indonesia, guru kita di Mekah, guru kita di Yaman, guru kita di Baghdad. Maknanya jaringan nur, cahaya-cahaya tu mengalir. Itu yang paling penting. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 ke 135 tu. Ya? Allah Ta'ala firman, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ayyuhallazina amanu batagu
ya allazina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Ya, wahai orang beriman, carilah kamu wasilah. Ha? Apa makna wasilah? Wasilah ni sesuatu yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah SAW dulu pun ada wasilah melalui Jibril alaihissalam. Berguru dengan Jibril. Ada wasilah. Kita pula tak sampai kepada Rasulullah melalui ulama-ulama yang menyambung kepada Rasulullah. Kalau tidak, macam mana kita nak sampai kepada Rasulullah? Ini kita bukan hidup sezaman dengan Rasulullah. Tapi melalui guru-guru yang menjadi wasilah. Masya Allah. Sebab itu penyambungan dengan guru itu sangat penting. Masya Allah. Kerohanian kita. Mana sebab guru, Ustaz? Mana apa yang kita dapat khulasahnya, anak-anak muda ni perlu mencari guru. Ya, betul. Guru rohani. Betul. Betul lagi satu pun hadis Nabi sebut, awas kamu bila memilih kawan. Awas kamu. Kalau kamu berkawan dengan kawan yang baik, insya-Allah walaupun kamu jahat, kamu akan jadi baik. Tapi kalau kamu berkawan dengan kawan yang jahat, walaupun kamu baik, kamu akan jadi jahat. Ini persoalan yang kita kena tekankan dalam masyarakat, iaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mesti. Sebab itu kita, anak-anak murid kita bila keluar, syarat penting dia keluar tu mesti dia kena berguru atau cari orang-orang yang soleh. Kerana bila dia bergaul dengan orang yang soleh dan dia kena benci kepada orang-orang yang pernah menjatuhkan dia, pernah merosakkan dia, jangan dekat, jangan dampingi. Sebab mereka ni perosok kamu. Kan? Dan gantikan dengan orang-orang yang soleh. Sebab itu di Perkit kami didik dia bila datang dia tetamu orang soleh, guru, mereka ni siap jaga selipernya, orang ni khidmat jaga ni makanannya, orang ni khidmat. Sebab nak dapat takzim dengan orang soleh, nak dapat doa orang-orang yang soleh, dengan sentuhan orang-orang soleh, hati yang keras jadi lembut, lunak, cinta Allah, cinta Rasul. Sebab itu saya kata tahun pertama tu semua buat ibadat tu kebanyakannya terpaksa. Tetapi bila masuk tahun kedua, dia dah mula terbiasa. Dan kalau dah masuk kepada tahun ketiga, anak-anak saya tu nasuh parang, dah peringkat tajam. Kalau selawat tu, sebut je Rasulullah tu, dah gini dah tangan tu, rindu pada Rasulullah. Tu sebab hatinya dah merasa. Daripada terpaksa sehingga terbiasa dan dapat merasa. Tu 3 tahun. Lepas tu kami pantau pula 5 tahun bila dia keluar. Sekarang ni berapa dia sekarang? Institusi kita ada di Sabak Bernam, ada di Kelang, ada di Hulu Langat, ada di Johor. Itu pun dekat 200-300 orang lah dah. Alhamdulillah. Itu memang kami akan buat dalam setahun 3 kali perkumpulan. Pondok-pondok ni akan berkumpul. Semua guru-guru jurulatih ni akan berkumpul. Kami akan training semua. Camp 3 hari 2 malam. Kita buat kemah camp pengukuhan akidah. Itu pertama. Awal tahun, pertengahan tahun kita buat 4 hari 3 malam camp semak ibadah. Maknanya kalau Ustaz orang tanya-tanya ni nanti boleh berhubung dengan tu lah. Boleh. Itu saya di sini pembantu-pembantu saya ramai, terutama sekali anak-anak saya. Saya ni Allah Taala beri kelebihan juga, dapat nikah beberapa isteri, dan daripada 3 isteri itu lahirlah 15 orang anak, 6 menantu dan 7 cucu. Itu anak murid saya pun begitu ramai lagi. Jadi bolehlah berhubung nanti kalau pengetua timbalan saya, anak saya tu Ustaz Nurdin, boleh berhubung dengan dia nanti. Nombor dia ada timbalan Presiden Perkit sekarang, kalau saya mati dia akan ambil alih. Kemudiannya anak saya nombor 3 Ustaz Muhammad, itu yang jaga Pahang sekarang. Yang biasa orang alik tu. Kemudian Ustaz Faik Muzakir, itu komander Kamp Perkit, pengetua. Tu yang babak keselamatan, himpunan selawat, baru ni dia lah kepala ketua keselamatan. Handle urusan-urusan enforcement, urusan pentadbiran camp. Dan banyak lagi lah anak-anak saya yang mengaji, semuanya kebanyakan balik, dia akan jaga madrasah. Allah berkah. Saya memang target anak-anak mantu saya jangan kerja lain dah. Kau belajar, kalau kau tak reti sangat belajar, habis SPM cukup reti menulis, baca, ngaji pondok. Ngajilah ke Indonesia, ke Yaman, ke Mekah, ke mana ke, sampai balik, teruslah kerja lain. Ni pondok kau. Jadi saya punya prinsip, cari akhirat, dunia akan datang kepada kamu. Yalah. Saya prinsip saya begitu. Saya buktikan sekarang saya berguru dengan guru-guru akhirat. Tapi tengok dunia datang kepada saya. Kita tak minta pun, tapi dia datang. Sebab Allah, kita cari pemilik kepada apa yang kita cari. Iyalah. Jadi bagi saya cukup Allah. Jadi nak tingkatkan keyakinan, itulah benda yang paling susah. Ramai orang boleh jadi alim tapi kurang sangat jadi yakin.
Sebab itu ilmu dah ada, berkitab dah mengaji, tiba nak teh buat. Kalau berani try lah buat. Sebab try tu tak larat tu. Sebab dah tahu bala dia macam mana. Black bag ke tak black bag ke tak percaya, cakap lah nak tengok. Hak dapur tu nengok guna ke awak? Berani? Tapi Ustaz, saya teringat satu kisah sebelum kita akhirkan program kita ni. Qadhi Ibrahim ni keturunan Tok Syahibuddin. Dia ni mengilir Sungai Pahang, tempat dia kahwin. Lepas tu kalau kita fikir pula, mengapa dia orang ni kahwin, kadang sampai kat mana dia tinggal, anak yang besar. Lepas tu kahwin sampai kat banyak. Rupanya kasratul zawaj. Bila tanya satu habib tu, satu syekh, dia kata sunnah. Mereka dulu kan kasratul zawaj, kahwin banyak. Lepas tu asiwak, bersugi. Lepas tu berwangian. Maknanya dia nak melahirkan zurat-zurat yang ramai. Mana tepatlah kalau asatizah kita yang dalam grup ni, maknanya layaklah kalau kahwin ramai pun. Slow je bunyi kata kat orang rumah dengar. Dia hebat tu nak cerita gini. Dia nak cerita gini. Ada anak murid saya. Anak murid saya dulu tu hampir muflis dah. Maknanya dia berniaga tak jadi. Berniaga tak jadi. Dia ikut kem motivasi saya. Sampai satu tahap, saya kata ginilah. Bila saya beroperasi, dia ikut saya. Dia ada keberanian. Dia berniaga tak menjadi, tak boleh jadi untung banyak. Kemudian dia tengok kerjaya pun tak berapa menjadi. Tapi bila ikut operasi macam ni, dia jadi. Dia pergi operasi sama dengan saya tu, saya lantik dia memimpin di Shah Alam. Jadi. Tapi lepas pada tu, bila dah tangkap ni atau akan ambil budak-budak ni, nak rawat dekat mana? Jadi akhirnya dia belajar, dia buka pusat. Mana belajar pusat macam kita. Dia buka. Allah. Sekarang dia dah beli banglo di Bukit Beruntung. Lepas tu dia beli tanah 6 ekar lagi, buat pondok besar dekat Rawang. Jadi baru ni dia kata, alhamdulillah dah lulus, dah belajar nak buka pusat. Kemudian satu hari dia panggil, ajak saya, isteri-isteri saya datang. Apa nak beritahu, dia ambil lagi contoh yang ada pada saya tu, bergurunya sampai ke tadi, nambah lagi seorang lagi. Jadi isteri-isteri saya meraih ke 2 kiri kanan, jadi 4 ni. Dalam live ni banyak ikut Ustaz para asatiyah sahabat-sahabat ni. Dia kena tambah Ustaz ni. Ini nak bagi semangat. Bagi semangat. Betul Ustaz. Kalau lah kita nak praktik, kalau lah nak pergi perang, berat sangat cerita. Kalau kau cerita guna gaya nak lawan puak sihir, guna gaya dajjal macam mana, nak lawan dengan Hindu pelampau macam mana, nak lawan Cina komunis macam mana, nanti letih sangat. Kita bercerita benda tu, berat sangat. Kita cerita berani hak tu je. Berani hak tu, Allah. Tapi kita kena belajar ini. Petua dia tahu apa dia? Petua dia, Nabi sebut setiap kamu ada korin berbangsa jin. Termasuk aku. Tapi korin yang ada pada aku tidak boleh menunduk aku, kecuali dia tunduk pada aku. Jadi kita semua ni ada korin. Jadi daripada korin itulah lahir korinah. Tengok dia buat kerenah, aku dah kata kerenah. Kerenah tu datang daripada korinahu, korin. Jadi tunduklah korin. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Atau hini ilmu dah tu. Okey, siapa berminat boleh jumpa dengan Ustaz Masrizi. Saya yakin kalau berminat jumpa dengan Ustaz. Ada nampak hin dia dah tu, ada dah ilmu nak turun pada saya tu. Okey gini, Ustaz, di akhir ni Ustaz, bentuk kekuatan Ustaz yang hasrat Ustaz nak bina di Pahang ni, mana menyerulah semua-semua yang ada. Bukan kita akan buat live TikTok ni, mungkin ada penyumbang, NGO atau apa saja. Mana saya melihat daripada lubuk hati saya, hasrat Ustaz ni besar di Pahang ni. Mudah-mudahan maknanya Cenor ni pusat ilmunya, pusat pengembangan pahlawannya, dan juga pemulihan orang bermasalah ni Ustaz nak kembangkan di sana. Saya sebutkan pertama, Pahang ni bukan hanya hebat pada negeri pahlawan. Iyalah. Tapi kita jangan lupa juga peranan para ulama. Dan juga kita juga tidak lupa kepada peranan umara, pemerintah. Sultan, menteri besar, esko-esko semua. Dan tetapi apa yang paling orang selalu lupa ialah di Pahang ni ada hebatnya dari segi sudut ilmu tabib atau ilmu pawang yang terkenal namanya Pawan Noh. Pawan Noh jadi jangan lupa tu. Sebab itu anak saya beritahu, kalau awak nak mentadbir di Pahang, awak kena ada 3 ilmu. Satu ilmu yang mengaji seperti mana aliran ulama. Yang kedua mesti ada ilmu pahlawan, kena berani jadi pahlawan, kena ada ilmu pendekar persilatan. Dan ketiga kena ada ilmu tabib, boleh menundukkan jin, boleh menolak sihir, boleh merawat
menundukkan orang-orang yang guna ilmu-ilmu dalaman ni. Saya pernah berlawan dengan bomoh-bomoh handal dari Indonesia. Saya malas cerita lagi bab tu. Tapi kita kena slot lain Ustaz. Slot lain lah. Tapi nak ceritakan maknanya, kalau kita tidak ada ilmu-ilmu sebegitu, kita akan sengit. Macam kita tak ada tauhid, tapi tak ada fiqh. Ada fiqh, tak ada tasawuf. Ada akal, tak ada jasad. Ada akal, ada jasad, tak ada ruh. Ada iman, tak ada Islam. Ada iman, ada Islam, tak ada ihsan. Kan? Ada akidah, ada ibadah, tapi tak ada akhlak, adab. Jadi sebab tu kita 3 serangkai, ta'muru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu 3. Ilmu khalifah, ilmu panglima perang dan ilmu walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Rangkumkan. Maknanya kalau Ustaz, kalau kita buat satu program khusus tentang ilmu ruqyah untuk benteng penyihir atau apa orang kata, kalau kadang-kadang anak muda ni kan dia nak berdepan dengan ni lah masyarakat kampung, boleh buat Ustaz? Ya, insya-Allah. Mana apa amalan-amalan. Sebab itu saya menyeru kem Darussalam Pahang ni tak perlu cari tanah dah, kebetulan orang tua saya ada tanah. Dan adik-beradik persetuju kita buat wakaf. Itulah lot 1083, 1073, 2 ekar atas bukit yang sedang kami bangunkan sekarang di Kampung Bun tu. Dan untuk budak-budak rawatan yang kita rawat nanti, dia orang ni lepas pada tempoh gian dia, tempoh rawatan dia 5-6 bulan, dia orang ni dah boleh buat aktiviti macam-macam dah. Jadi kita buat pula di Paya Semeba sekarang ni, tapak tu, 5 ekar tu. Kami nak buat ternak ikan air tawar, sangkau ikan. Sangkau ikan air tawar, rumah rakit, restoran terapung, peternakan, pertanian, macam mana di Indonesia benda yang dibangunkan di sana dulu. Jadi saya nak bawa teknologi tu ke situ. Sebab itu selalu saya bawa kiai, ulama ke apa datang, doa kat tapak madrasah, doa dekat kawasan projek yang kita nak buat bina ekonomi, usahawan ekonomi. Supaya bila kita ada benda ni nanti, orang luar datang ke tempat kita. Ulama-ulama datang ke tempat kita. Kan? Macam mana di Hulu Langat lah. Macam-macam orang dah datang. Jadi dengan cara itu tempat kita, kampung kita, hak yang buat homestay, ada orang datang. Maka orang buat restoran, ada. Hak jual sayur-sayur, ada orang datang. Jadi meriahlah kawasan masyarakat kampung kita. Jadi kita kena gitu. Jadi kita kena buat suasana seperti itu. Jadi nak buat satu benda tu mesti kena ada madrasah dulu. Sebab kalau tak ada madrasah, nak urus ke surau pun tengok, ya Allah sedihnya. Sebab tak ada siapa yang memang istiqamah. Awak lepas mayang tak ada nak wirid apa, sekejap je pun balik dah. Kalau kita di pondok, lepas Zuhur ada zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Lepas Asar ada Musyabihat Al-Asyarah. Lepas sebelum Maghrib ada Ratil Al-Haddad. Selepas Maghrib ada ayat Ruqyah. Lepas Isyak ada pula Ratil Al-Haddad. Sebelum tidur kerang ada pula doa kasyafnya, surah Al-Mulk, doa kasyafnya. Bangun sepertiga malam kerang ada pula selawat Jahirus Saniyahnya, ada pula zikir Syekh Abdul Qadir Jalani, ada macam-macam. Macam tu lah. Tiap Isnin malam Selasa ada maulidnya, maulid dibacakan bersih Melayu lagi. Tengok tuan-tuan yang mana ikut hari ni. Jumaatnya ada pula lagi perubatan Yasin 41, mandi syifah macam-macam. Lah Ustaz ya. Dan benda tu kita nak cari. Sebab tu bila kita tebuk air sekarang ni, saya fikir juga 17,000 tu kita nak cari sikitlah kos kan. Jadi tuan-tuan, saya sebenarnya saya malas lah nak kempen-kempen sangat. Sebab nanti orang sekarang ni kadang-kadang bila kempen kan nampak macam kita ni minta-minta. Saya tak nak. Saya nak siapa nak share akhiratnya saya, kok jadi asbab Allah keluarkan air tu nanti beri manfaat pada umat. Bagaimana air Zam-Zam di Mekah, dengan berkahnya doa para ulama mengubat macam-macam penyakit, orang yang datang berhajat. Maka pahala-pahala itu adalah untuk tuan-tuan semua. Jadi siapa-siapa yang nak share dengan saya, bolehlah berhubung. Sama ada berhubung dengan anak saya Ustaz Muhammad yang menjaga di Pahang ni, dan ataupun nanti Ustaz Ba pun bolehlah bantu-bantu panjang-panjang. InsyaAllah dalam YouTube ni mungkin kita akan kita sebarkan YouTube nanti. Yang ni pun Elan ni pun kita akan gabungkan dengan Ustaz Nordin nanti. Bagaimana kita sebarkan, ada insyaAllah Ta'ala bukakan hati-hati dengan hasilat Ustaz. Mungkin dengan sebab kita buat wearer ni orang Cina tengok Ustaz. Sebab saya pun share ke tadi. Mungkin kita boleh lepas ni boleh share kan dengan orang Cina kan hasilat Ustaz. Maksudnya ialah betul kalau kita fikir ialah tak mesti semua orang yang anaknya yang kata elok nak hantar merasa. Ada kadang-kadang Allah uji. Dengan benda-benda yang kita bukan nak benda kita tak. Tapi siapa nak membantu? Takkan nak cara nak buat pemulihan cara beritis cara orang luar dan macam agama kan. Okey, tuan yang di luar di sana insya-Allah
nanti boleh bantu Ustaz Maslizi ni untuk dia membina madrasah dia dan juga tempat pemulihan dia tu, sama-sama support. Mudah-mudahan Allah tak beri kekuatan di Cina, lebih khusus orang Cina. Saya yakin orang Cina sana bukan orang kaleng-kaleng. Ya. Orang masya-Allah tabarakallah orang Cina ni. Saya pergi Pekan, orang tua-tua Pekan, bila sebut awak mana? Orang bawa awak Bukit Serempai. Oh, dia kata, Bukit Serempai. Dia kata apa? Pahlawan tak didendang. Banyak orang hebat-hebat tu dulu, orang Pekan ni, orang raja lah bercakap ni. Ni orang kaya berempat cakap ni. Bukan orang lain, tapi nak ceritakan sejarah dulu ni Bukit Serempai, Cenor apa semua ni memang gugusan orang tua-tua kita hebat-hebat belaka. Ada yang orang tanya, Ustaz, cerita Bukit Serempai, tokoh Bukit Serempai tu tokoh siapa? Tok Kota ke Tok Parit? Saya kata bukan nak cerita orang tu, ni tokohnya. Kita ni anak cucu je dah. Ni tokohnya yang kebangkitan tu berkah daripada doa sampai kita. Okey, semua insya-Allah kita bertemu kembali. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz perkongsian pada hari ini. Saya rasa mungkin satu akan datang kita kalau balik nanti kita buat tajuk tentang perkongsian tentang amalan ataupun pengalaman kerohanian mengenai dengan cerita Qorin tadi kan. Kita ilmu pawang tadi. Insya-Allah tu saya berminat tajuk tu akan datang, insya-Allah kita bertemu kembali. Insya-Allah minta maaf daripada kami kalau salah silap. Kita akan buat pertemuan. Ramai yang mengucap terima kasih ni. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.